Kenapa ada string nipis, sederhana dan tebal? Korang mesti nak tahu kan? Tengok sampai habis. Saiz string nipis bermula dari 0.58 hingga 0.63 mm. Pengalaman dan juga info dari pemain, string nipis ni feel-nya mudah kita rasa. Sebagai contoh, control the bass, sound sedap dan tak susah nak main. Nak tarik tension yang tinggi boleh, tapi ketahanannya kurang. String pertengahan bermula dari 0.65 hingga 0.66 mm. Pengalaman dan juga info dari pemain, string pertengahan feel-nya sama seperti string nipis. Cumanya ada sedikit keras dan bergantung pada feeling string. Sama ada soft, medium ataupun hard feeling. Sesuai untuk semua pemain. Nak tarik tinggi boleh, tapi tengok pada teknologi string. Saiz bermula dari 0.68 hingga 0.70 mm. Pengalaman dan juga info dari pemain, string tebal, feelingnya keras. Tak sama macam nipis dan pertengahan. Pemain tangan yang kuat dan suka high tension. String yang tebal sangat recommend untuk dipakai. Saya nak tanya, korang pula pakai string saiz berapa?